Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mandun laku tukar rambut pada pagi ini. Rakan-rakan Jawatankuasa Reunion Raya sahabat selamanya, khususnya rakan-rakan tuan-tuan dan puan yang terhormat sekalian. Agak sibuk bercakap dengan rakan-rakan dengan orang lain tu lain, dengan kawan dia susah sebab masing-masing tahu semangat masa di sekolah dulu kan. Jahat, yang baik, yang lawak, yang lucu, yang kelakon dan sebagainya. Apa pun saya cukup terharu apabila Liza dengan geng jumpa saya. Boleh tak kita buat reunion untuk raya? Saya kata buatlah. Adalah beberapa tempat cadangan yang mereka cadangkan, akhirnya dipilih di Dewan Ketua ini kerana mudah dari segi pengelolaan untuk program kita pada pagi ini. Saya ucapkan syabas dan tahniah kepada Jawatankuasa, sahabat kita Rahim bersama dengan kru yang saya tahu sentiasa berbincang, sentiasa mencari jalan terbaik untuk memastikan reunion raya sahabat selamanya 1972 ini dapat dia saksikan bersama. Dan saya lihat ada kehadiran hari ini, ada yang pertama kali hadir. Ada yang kata malu nak join. Kalau boleh buanglah perkataan malu nak join tu. Sebab kita sama-sama belajar dulu di sekolah yang sama, pakaian yang sama, cikgu yang sama dan mengikuti aktiviti yang sama. So, jadikanlah platform reunion ini sebagai kenangan untuk menghimbau kembali saat-saat kita di alam persekolahan, dan juga dalam masa yang sama kita sentiasa berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar diri kita diberi ruang, diberi limpahan kesihatan yang cukup baik, diberi kemakmuran, kesejahteraan dalam kehidupan. Kerana ramai juga di kalangan rakan-rakan kita yang telah pun kembali ke rahmatullah mendari kita. Saya juga difahamkan oleh Tuan Liza, kita akan buat tabung derma untuk dan juga semangat kepada sahabat-sahabat kita. Ini bukan paksaan tapi kemestian. Tapi ini kurang sebulan pada kebijakan. Yang pentingnya mungkin sumbangan atau tabung ini kita boleh manfaatkan kepada sahabat-sahabat kita yang mengalami masalah, tak kira dari segi kesihatan, dari segi kehidupan. So, kesempatan ini di hari yang ke-29 Syawal, saya mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf saya batin. Saya juga minta ampun dan maaf, mungkin kadang-kadang ada benda-benda yang tuan-tuan, rakan-rakan mohon daripada saya itu saya tak boleh penuhi sepenuhnya. Semoga reunion kita kali ini bukan kali yang terakhir. Mungkin pihak Jawatankuasa Dr. Rahim boleh fikirkanlah apa keadaan lain untuk kita menjadikan dia sebagai satu acara tahunan kepada geng 72 ini. Setelah selagi saya masih bergelar yang hormat, saya akan bantu untuk reunion kita. Itu saja, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lelaki yang dah disepulat suara pun kan dipilih daripada semalam. Ini YB yang pilih ni, YB yang pilih, bukan kita pilih kan. Okey, kita jemput Mio Sarifudin. Okey, tanya Mio. Okey, Cik Ali kita. Okey, Cik Ali, sila naik ke atas pentas. Tanya Ali. Yang tunggu hadiah, yang ada bawa hadiah sahaja yang dapat. Ini hadiah daripada YB, siapa yang dapat? Bukan. Nombor 27. Oh, Rohana Radiman. Oh, jawapan YB. Okey, siapa rakan-rakan kita yang tua pada tadi Nama Ruhisham. Kamu mulai nama Richard, siapa lagi? Aku. Aduh, dia cakap dia dapat. Nora Aslina. Ada Nora Aslina. Tanya anda, awak bertuah pada hari ini? Alun. Nombor 17. Panjang jangan berjumpa dengan dia. Tak sesia. Oh, ada 22 Oh, 22. Oh, jangan ke mana-mana. Oh, ada teh. Oh, tak sesia teh buat lemang.
Dia lah buat lemang ni Wadi. Dia lah. Memang sedap. Sedap. Wah, sedap Wadi kata. Alah, tanya Atik. Nolisa Alia. Apa banyak? Apa ada Dina? Cikgu main juri. Tuan Musyaibah Mantra. Atuk Ernie, jangan tak dengar tu. Okey, dengar. Galila. Galila. Kau dah berapa? Ini aku punya. Siapa dapat aku tak dapat. Eh, cepet dong ni. Siapa? Asli. Mi dapat. Mi kalau kamu kok sekarang aja di rumah. Kau balik aja mah. Go. Tanda. Tanda sudah. Banyak dia. Premium Hadiah tu. Nurul Huda. Nurul Huda. Nurul Huda mana Nurul Huda? Okey, Tania. Benda tu. Ada dah. Silakan turun. Bila diperlukan nak naik balik. Suraya Kerti. Cepat tu naik. Okey. Kita. Rosita. Mana Rosita? Ada. Depan dah sikit. Oh, Ita punya idea dapat kali. Bawa tengok. Oh, Ani punya dapat kepada Fauzia. Hadiah Fauzia. Isma. Oh, tahu. Apa nama? Itu dia. Kau nak potong kan dia? Okey. Hadiah ini dapat kepada siapa? Cikgu Ida. Oh, dapat Cikgu Ida. Jangan pilih hadiah pula. Hadiah Cikgu Ida dapat kepada Ada ada trompet. Orang yang sama juga. Dok, Sangkut burung ni bungkus dengan candle Dok, kat ada situ. juga. siapa? Malam ni tidur tak ada kesejukan. Satu orang banyak. 3 ke benda tu kejap. Nasri
Mungkin pisau bedong ke apa kau tak tahu kan? Boleh lah test. Dekat kunci ni apa-apa kan? Biol. Takkan gambar tu. Yang kecil kena aja. Pengurusi. Hadiah kepada pengurusi. Rahim. Apa yang tadi dalam? Mawani. Nek. Siapa cikgu? Nek. Oh, T. Hadiah Rahim dapat kepada T. Apa itu Rahim? Dapat kepada Tapi, dia tengah berjaya hadiah. Jadi. T, kamu ada bawa ke tak ada? Aku rasa kau tak bawa T. Oh, dapat ke dia kan? Buku. Oh. Untunglah. Zainab. Nak. Ya Allah. Tapi bahagia. Nah. Terima kasih kerana Azam Zainab dapat kepada Biasa ni Gumen dah 54. Ya, tidur lorong telinga malam ni. Lorong telinga. Iya. Ini kamu dah dapat jabatan tua ni. Ni, capitan ketua dia dapat tak? Muda lepas ni. Azila Patros. Azila. Ella. Ajar ke mana dah? Jadi silakan bantu Naya. Ya. Ayah menerima hadiah mari depan. Ke depan. Lepas tu belum cium. Yo, hadiah apa yang mana tu? Silakan Kak. Marwati. Sam. Dapat kepada ni orangnya. Oh dia. Just kita. Okey, terima kasih. Gitu. Gitu. Hadiah Jasmine dapat kepada Silakan Sekma. Sekma. Okey. Jom tanya lagi cikgu sampai mati dulu. Jangan lupa kat kawan, tabung tu dekat mana tabung? Tabung dekat Ita ya. Tengok Ita ingat tabung. Bagilah RM1, RM2 ke RM10, RM50. Rosna dapat kepada Cikgu Cemah. Oh, cikgu jemohnya. Kapur tulis. Aduh, walai. Siapa dapat cikgu jemoh ni? Tukar dengan aku Aku nak pergi mancing. Cikgu jemoh punya dapat ke? Papa Ram. Yok Ibrahim. Oh, yuk. Mancing, kita mancing. Balik ke lah, pergi kat kedai air, bawa balik ke Lombok. Yuk senyum lah sikit bagi hadiah Allah. Hasimah. Cima. Oh Hasimah. Tiga Hashim bukan ada balik tapi sahabat dah. Hadiah Hasimah jatuh kepada Nur Zalina. Nur Zalina. Gambar. terima kasih ucap kepada Mak lepas tu kalau kita buat kita mancing dulu. Aina Suraya.
yang bawa hadiah ni. Hadiah Cok, hadiah Dr. Manol Hisham dapat daripada Cikgu Ni. Yang kedua bersedia ya, yang kedua bersedia. Tengok di depan ni. Okey. Hadiah seterusnya. Okey. Seterusnya. Doa syariah ni. Dia duduk jauh ke dia dah balik? Dia dah balik. Hisham. Ada seterusnya Hisham. Rahim mana Rahim? Zahuri Zakaria. Zahuri Zakaria. Sila. Okey, seterusnya semua salah. Kami Azul Adawiyah. Okey, terima kasih. Zuraija. Kita berdua tinggi nampak. Seterusnya. No. Asyik ni. Seterusnya. Hashimah Hashim. Seterusnya Rogaya. Ada seterusnya. Seterusnya Tan. Bunuh je dah nak jelek bagi dia. Bangsa Melayu. Soal.